Apa khabar Sifu? Selamat petang, salam bahagia satu Malaysia. Salam Madani dan apa khabar semua rakan basikal saya di luar. Lama kita berbincang, berborak basikal. Hari ini tujuan saya tahun ini adalah sangat baik. Tujuan saya nak memberitahu macam mana kita boleh bawa basikal laju tanpa menggunakan tenaga yang banyak dan boleh kita laju. Itu dia. Yang penting gaya mesti ada. Apa khabar semua? Sifu-sifu di luar, apa khabar? Hari ini, tahun ni, bukan hari ini saja, tahun ini saya cuba naikkan taraf semua rakan basikal saya di luar, sifu-sifu saya di luar, dengan tidak perlu bersenam lebih, boleh laju dan nampak gaya lebih baik. Macam mana? Okey tak? Okey. Amo, selamat petang. Apa khabar? Boleh dengar suara? Boleh dengar? Ya? Tapi semua ada sebaliknya. Hari ini kita nak bagi, semalam kita dah beritahu cheat mode untuk kelajuan hanya menambahkan angin basikal. Betul tak semalam? Siapa diikut semalam? Hari ini tip ada lagi. Apa khabar semua? Tolong share dan kalau boleh dengar suara saya jelas, boleh. Apa khabar? Baik Sifu Amo. Baik. Tujuan hari ini pula saya dapat terfikir, last minute dapat terfikir, hari ini nak beritahu gaya berbasikal. Gaya ni dia dapat memotong angin, nampak handsome. Macam baik tak? Okey, nampak gaya, nampak kita kayu steady, kita dapat lebih laju kelajuan. Kayu seperti biasa tapi dengan cara sedikit sebanyak. Hari ni, malam ni saya tak nak ambil masa banyak, tetapi dengan jangka masa yang ringkas sebegini, saya nak anda perolehi tip-tip cara yang nampak gaya, kelajuan, senang dan selesa berbasikal. Ini dia cara dia. Hari ini kita bincang mengenai cara memegang handlebar. Cara penting. Kedudukan pun penting, tetapi kita tak mau pergi jauh sangat. Kita hanya nak tumpu kepada cara pegangan tangan kita semasa berada di basikal. Itu dia yang saya nak tuju hari ini. Okey. Jadi saya tak nak ambil panjang sangat masa. Saya nak ringkaskan secepat yang boleh. Saya tak nak ambil masa banyak untuk sifu di luar menonton dengan bebek-bebek saya. Tetapi boleh rewind, boleh tengok apa yang penting, dapat simpan dalam poket. Okey, hari ini kita cerita pasal handlebar. Cara pegangan di handlebar. Saya perlu Allen key. Handlebar, cuba teliti basikal di luar dulu. Di luar, bermaksud basikal anda di rumah. Adakah handlebar rumah saya tunjuk Cuba ratakan basikal, handlebar di rumah dulu. Ratakan dia dulu. Tengok macam mana. Tengok pandangan macam mana handlebar dia. Okey? Cuba tengok. Kalau macam itu, handlebar macam ni, macam terjongkit naik ke arah kita, bermaksud kalau boleh kita bagi tinggi sikit. Ini. Berapa banyak tinggi dia, Edwin? Tinggi dia tak mau tinggi sampai macam tu. Tak mau. Hodoh. Kalau boleh rata sikit, jongkit sikit je. Jangan jongkit terlampau banyak macam tu. Tak sedap, tak cantik, tak macam pro. Kita mula dengan cara macam ini sebelum kita berpegang basikal. Kalau benda ni tak betul, macam mana kita nak duduk selesa? Okey? Yang penting ikut sikit demi sikit. Kalau tak faham, boleh beritahu saya kat bawah tu Okey? Sekali lagi. Handlebar dulu. Sebelum brake lever, kita cakap handlebar dulu. Kita ratakan handlebar ni, bagi lurus dulu. Nampak? Bagi rata dulu. Kalau boleh, kita jongkit sikit je.
Tak mau banyak. Okey, tak mau banyak. Kita jongkit sikit je. Okey, tak mau jongkit sampai macam tu, tak cantik. Okey, saya selalu kata, gaya mesti kena ada. Laju tak laju, belakang cerita. Okey, kita nak yang ni untuk rata sikit. Jongkit kena ada sikit, tapi tak mau melampau. Okey, bagi dia rata. Bagi dia rata. Rata dulu. Okey, ini rata. Kalau rata sangat, bolehlah. Tapi kalau boleh, jongkit sikit je. Tak payah banyak, sikit je. Okey, boleh rasa macam mana posisi anda. Tetapi kita cakap handlebar dulu. Handlebar sudah. Kita bagi apa? Jongkit sikit. Rata dulu, baru jongkit dia sikit. Okey, handlebar kita selesai. Betul. Handlebar kita dah selesai. Macam mana pula brake lever, Edwin? Brake lever ni pasti kena rata. Rata bermaksud lurus. Saya faham zaman sekarang posisi macam-macam. Tetapi UCI rule ada. Dia boleh masuk dalam angle yang berpatutan. Dia tak bagi masuk habis. Okey, dia boleh tak bagi dulu. Ada sekali dia bagi masuk. Tetapi terlampau banyak. Sekarang ada limitation dia. UCI set satu rule. Dia cakap macam mana banyak masuk, dia ada satu angle posisi dia. Jadi tak boleh melampau. Boleh sikit tapi tak boleh banyak. Okey? Daily, selamat petang. Okey. So, saya ulang balik. Posisi handlebar. Yang penting sama rata, sama tinggi. Sama rata, sama tinggi. Jangan satu tangan macam tu, satu tangan bawah. Okey? Teliti tengok basikal anda. Macam mana kita nak teliti basikal tu handle sama rata? Letak jauh sikit, bagi dia berdiri sendiri, undur ke belakang, pandang handle tu, tengok sama tinggi tak dua brake tu. Kalau sini tak betul, macam mana kita nak kayuh laju? Macam mana kita nak gaya? Nampak apa? Nampak kena laju. Nampak kena laju. Tak laju tak apa, tapi nampak kena laju. Basikal kena betul dulu. Okey? Okey. Jadi, ketinggian brake lever kena sama rata. Masuk sikit tak apa. Kalau boleh, kita steady untuk posisi yang standard. Saya selalu ajar semua orang standard dulu. Jangan nak ikut ragam profesional. Mereka duduk basikal berpuluh-puluh jam seminggu. Kita hanya seminggu berapa lama? Mungkin 2-3 kali kayuh. Betul? Okey? Jadi jangan ikut sangat. Boleh kalau nak. Tapi tumpu pada sini dulu. Okey? Selepas handlebar dah lurus, dah rata, dah sama tinggi. Jadi apa? Cara pegang pula. Okey? Cara nak pegang handlebar. Macam mana kita nak pegang handlebar dengan betul? Dengar Bila kita pegang, kita tak mau pegang macam tu. Sekejap, ketat dulu. Kita tak mau pegang sampai tangan lurus macam tu. Faham? Kita tak mau pegang kayu macam tu. Okey? Kalau macam tu, kalau impak datang dari tanah, menggegar, jadi tangan kita pun menggegar. Nampak? Jadi bahu pun dia macam gegar atas badan. Okey? Cara pegang, brake lever, jari lock. Pegang. Okey? Jadi kita tunduk. Tunduk macam mana? Tunduk bagi siku. Betul tak? Siku ah. Ini siku kan? Okey, siku bagi arah rata. Okey, bagi arah rata. Kepala tunduk sikit. Kenapa nak tunduk sikit, Edwin? Tunduk oleh kerana nak motong angin. Boleh rendah sikit. Okey? Jadi kita, bila elbow kita tunduk, automatically kita akan rendah. Jadi bila kita rendah, automatically kita dapat memotong angin. Kita ikut orang belakang, tumpu perhatian depan, tengok roda dia, tengok keadaan depan, tengok roda dia, tengok keadaan depan. Jangan lalai. Okey? Bila dah tunduk macam ini,
semestinya syok, laju, seronok. Tapi kena pandai-pandai bahaya juga. Okey. Okey, sekarang bila dah tunduk, macam mana nak maintain dia? Dah penat, pegang bawah. Sama juga. Kadang-kadang relax, penat, naik balik atas. Kalau boleh, tangan sini, pergelangan tangan, rata dengan handle. Jadi kita boleh baring. Baring, relax. Okey? Tangan, jangan cengkam dia. Tangan jangan cengkam dia, ingat. Sebab, handle ni, tanpa menggunakan tenaga, handle ni dah boleh putar, nampak? Kita tak perlu cengkam dia. Jangan buang tenaga. Okey? Jangan buang tenaga. Kita pegang, ala-ala, macam tu je. Nak laju. Betul tak? Kita relax tangan. Tengok situasi. Okey? Bila dah laju, wah. Lagi laju, wah. Lagi laju, aduh. Macam tu. Okey? Jadi, pegang, relax. Sini, tapak tangan, brake lever. Atas brake lever. Okey? Kalau nak pegang, cari kesesuaian dia. Pegang macam tu. Jadi, bila ada impak datang, kita masih ketekuk. Langgar lubang, tangan tak terkeluar. Faham tak? Tangan tak terkeluar. Nampak tak jari? Lock. Nampak? Kita pegang dia. Kalau impak datang, terlanggar batu ke apa kan, tangan kita masih macam tu, nampak? Okey? Kita pegang macam tu. Okey? Pegang macam tu. Jangan lalai. Bawah pegang macam tu. Tunduk. Okey? Faham? Ada persoalan boleh tanya Okey, bila dah pegang macam tu, berapa lama? Tak boleh lama. Tak boleh lama sebab bila laju, dia ada masa dia. Semua orang manusia sama. Dia penat, kita pun penat. Betul. Jadi bila laju, tahan. Tak boleh tahan. Dia seminggu kayuh 7 kali. Kita seminggu kayuh 2 kali. Memang tak boleh ikut. Okey? Jadi, hari ini, cara handlebar kena betul. Kayuhan, steady. Betulkan basikal dulu. Ketinggian dia. Kalau tak pandai, kalau tak pasti, bawa ke Sifu. Okey? Sifu akan beritahu macam mana aturkan dia semua. Okey? Sifu, apa khabar? Meow-meow. Okey, jadi 2-3 benda macam ni, sikit-sikit, lama-lama kita jadi bukit. Semalam kita cerita tayar, hari ni cerita handle. Kita jimat tenaga, dapat kelajuan, dapat kacak handsome. Okey, Sifu, ada apa-apa? Kita jumpa lagi hari yang lain. Dan cuba Sabtu Ahad ni, pergi cuba kayuh, pergi cuba tengok posisi macam ni, tengok macam mana. Ada beza tak? Ada tak ada? Boleh beritahu saya. Okey, Sifu? Sifu Stanley, apa khabar? Okey, sampai kita jumpa lagi. Saya seringkas-ringkasnya, tak mau panjang sangat. Kita dapat informasi yang cukup dan dapat mengubah kelajuan kita. Okey, sampai kita jumpa lagi. I'll see you on the road. Happy riding, ride safe.